Okay guys, Assalamualaikum. Di depan saya ni ada satu unit model Honda Odyssey. Yang ni tahun 2021. Yang ni adalah model Absolute. Okay, kereta ni guys berbeza sikit daripada model yang lama. Okay, yang ni dia nampak lagi besar dan lagi luas dalam dia. Okay, jom saya belanja apa menarik kat kereta ni. Okay, kalau tengok rupa depannya pun dah berubah lah dengan model lama. Okay, kereta ni juga datang dengan sekali dengan 360 kamera. Jadi sini ada daylight dia lah. Okay, kereta ni memang cantik lah kalau kita buka lampu dia. Okay, and then tengok dalam punya pula. Okay, ni belah dalam dia lah untuk model Absolute tahun 2021 ni. Okay, so tengok ruang dalamnya sangat luas guys. Okay, sangat luas dan kursi dia pun lagi besar daripada yang model sebelum ni. And then ni steering dia dengan button multifunction steering. Okay, and then dia kereta juga di atas sekali dengan roof monitor. Okay, yang bestnya kereta ni dia tak tinggi sangat. Okay, nak masuk dia senang saja. Okay, tak tinggi macam Alphard. Okay, and then seat dia pun tengok belah belakang ni pun sangat lebar lah. Okay, and then blower airconnya setiap inci ada. Okay, itu dia. Okay, and then kita tengok belah belakang dia pula. Okay, ni belah belakang dia. Belah belakang pun dah berbeza dengan model yang sebelum ni. And then kereta juga dia datang sekali dengan power boot. Okay, mudah nak buka bonet lah. Okay, inilah ruang dalam dia untuk model Odyssey tahun 2021. So untuk model ni harga pun tak sampai 200k. Okay, harga dalam 190 lebih saja. Okay, sudah boleh dapat memiliki kereta ni. Okay, sekarang sekiranya korang berminat, okay, nak cari sebuah MPV yang tak tinggi dan tak selesa luas, boleh ambil model ni. Okay, okay guys, see you. Assalamualaikum.